Dua individu termasuk seorang timbalan pengerusi sebuah badan bukan kerajaan NGO ditahan reman selama 4 hari bermula hari ini hingga 25 April bagi membantu siasatan berhubung kes menyeleweng dana zakat berjumlah kira-kira 230 juta ringgit. Perintah reman terhadap kedua-dua lelaki yang masing-masing berumur 57 tahun dan 61 tahun itu dikeluarkan Magistrat Amira Mastura Khamis setelah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengemukakan permohonan di Mahkamah Magistrat di sini hari ini. Kes berkenaan disiasat mengikut Akta SPRM 2009. Terdahulu, kedua-dua individu itu tiba di pekarangan Mahkamah Shah Alam pada jam 9.07 pagi dengan menaiki van SPRM. Semalam, SPRM Selangor menahan 3 individu termasuk seorang timbalan pengerusi sebuah NGO kerana disyaki menyeleweng dana zakat berjumlah kira-kira 230 juta ringgit. Siasatan awal mendapati kesemua suspek yang 2 daripadanya merupakan pengarah syarikat disyaki bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2018 hingga 2024. Siasatan turut mendapati timbalan NGO tersebut telah memindahkan sejumlah RM230 juta ke dalam akaun syarikatnya bagi tujuan pelaburan dan juga tujuan peribadi. Sumber berkata siasatan kini tertumpu kepada kemungkinan berlaku penyelewengan dana awam kerana NGO berkenaan ialah pertubuhan yang mengutip sumbangan orang ramai untuk disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Dalam operasi itu, SPRM turut menyita 18 unit kenderaan mewah antaranya Porsche dan Mercedes selain rumah bernilai kira-kira 11 juta ringgit serta pelbagai harta alih lain termasuk wang tunai dan jam tangan berjenama. SPRM turut membekukan 33 akaun bank berjumlah kira-kira 120 juta ringgit.